Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni belajar pelajaran Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum memulakan pelajaran, kita ni sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran kita ni hari ini, pelajaran 2 iaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul ialah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul ialah seorang laki-laki yang diturunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada jin dan manusia. Rasul ialah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul ialah seorang laki-laki yang diturunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada jin dan manusia. Rasul ialah utusan Rasul seorang laki yang sempurna akal, kejadian dan sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Rasul seorang laki yang sempurna akal, kejadian dan sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Rasul seorang laki yang sempurna akal, kejadian dan bilangan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala seramai 313 orang. Manakala bilangan rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang. Bilangan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala seramai 313 orang. Manakala bilangan rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang. Bilangan rasul yang diutus oleh Allah bilangan rasul yang bergelar ulul azmi seramai 5 orang. Percaya adanya rasul-rasul Allah hukumnya wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang terakhir. Bilangan rasul yang bergelar ulul azmi seramai 5 orang. Percaya adanya rasul-rasul Allah hukumnya wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang terakhir.